Drama dia cantik kan. Apa ni, scene apa. Dia dah jadual sendiri. So mudah lah. Editor cari balik lah. Scene 1, okay, cari satu. Scene 2, cari balik scene 1. Padahal scene 2 tu duduk kat belakang sekali kan. Kau tarik balik kat depan. Okay. Tak semestinya tak buat ikut step. Kau kata scene kat rumah kan. Dalam cerita tu, apa yang ada scene kat rumah tu, kau semua shoot dulu. Walaupun scene tu yang last sekali 40-50 dia buat dulu scene rumah tu. Dia macam tu. Tak mestinya satu rumah rumah. Lepas tu nak pergi scene luar, pergi kat luar. Tak. Aku sebenarnya krem kejap. Tapi kalau orang yang bendul, jenis tak faham, dia ke buat macam tu tau. Sebab sekarang ni aku rasa krem sebab aku orang yang macam tu. Aku kena ikut jenis aku lah. Ni jenis aku. Sebab tu aku tak. Dulu aku fikir macam tu. Sebenarnya tak. Aku mati-mati ingat kita akan buat ikut step. Kalau kat rumah, lepas kat rumah contoh kat luar. Betul kita keluar. Aku tak terfikir yang kat rumah settlekan semua kat rumah. Dia sebenarnya macam tu. Ada scene rumah kan. Buat rumah settle. Kat luar buat apa yang scene yang kat luar yang perlukan scene luar. Tu yang penting dia macam tu kan. Tak, bukan macam tu. Pentingnya skrip tu. Jadual tu. Lepas ni scene apa. Tak maksudnya lepas scene 2 scene kat luar. Takkan kita nak keluar scene kat luar. Scene 3 kat rumah. Patah balik kat rumah. Tak macam tu. Faham. Susah So kalau ada melibatkan scene rumah, buat rumah dulu. Kat luar hari lain. Settingkan jadual tu. Betul. Jangan kau Bukan berterabur lah. Bukan berterabur. So itu perlunya konti. Lepas ni aku pakai apa? Topi colour ni. Lepas tu tukar colour lain. Memang lari lah konti. Lepas tu scene 3 kau nak datang balik kan. Tiba topi colour lain pula. Memang garuk kepala lah. Itu yang keras buat benda ni. Perlunya ada konti man. Orang yang jagalah benda tu. Ada yang jaga konti. Itu penting tu. Konti lari dia yang kena dulu.